Okey. Ting dung tak dung tak. Selamat malam guys. Masa ada flash-flash ni? Oh ya. Sungai ni? Sungai Rompin pun dia. Rompin. Pagi-pagi Okey. embun menipik. Sungai Rompin. Ada satu pot ikan potak. Potak nama dia. Kita pergi ke potak. Sampai Dia dah update dekat Sungai Potak, Sungai Rompin. Langgang masuk. Malam ni kita pergi mancing. Kita tak ada video berjala-jala. Bahaya jala malam. Takut kena makan dengan buaya. Sini kan? Kita masuk. Jalan masuk Muazzam. KWSD Kemek Google Map. Sungai ni dekat je dengan rumah aku, tapi aku tak pernah jelajah. Masuk tepi ni tak? Kita dah masuk dia. Kampung Gadak. kalau tak aku tak tahu macam mana nak masuk. Ini perjalanan dia, geng. Jalan kampung orang asli Gadak. Potak. Tapi kita harap tak nak potak lah. Kita nak ikan apa gini? Ikan bawang. Bawang. Nampaknya ada kenderaan juga kat sini. Mungkin dia orang pergi mancing juga, kumpau. Nampak sedih tu. Slow eh. Rekam sikit. Simpang dia kecil. Masuk potak. Sini ada air dia ni. Ni jalan dia, gentleman. Fokus pemandu. Oh, jalan Beliku. Jalan Beliku. Potak. Macam mana potak ni? Okay, sampai tu yang kita update lagi. Fokus dulu. Tengok lokasi sungai dulu. Menarik ke tak menarik? Tempat dia orang naikkan bot ni. Tempat bot naik. Kita boleh mancing ni. Tarik kot, santai. Santai. Tu ada orang mancing tu. Boleh lah sini tak? Tu ada orang mancing tu. Okey, jadi sini kita. Guys. Sembaran pertama. Agak kasar. Kat mana dia pergi? Bawa tangkap ke? Turun bawah sikit. Turun bawah ni. Turun bawah ni. Kasar guys. Waduh, dia bawa situ lah. Sekejap, tunggu dia lagi. Okey, keluar. Sini, bawa sini. Ada kayu lagi ke? Dia nak kayu. Baik. Situ je. Sini, atas ni okey. Dia keluar? Belum. Aduh, sayang.
Ada lagi tak? Kuat sambaran tu. Ada lagi, ada lagi. Dia tak, dia keluar? Sekejap, kita keluar ni. Wah. Oh, baung pertama. Baung. Ada hasil untuk tempoyak malam ni. Nampak tak tangan bawah, nampak? Ya. Huh. Ah, Dia baung. Angkat ni. Baung. Okey, berhasil. Hasil pertama. yang pertama. Okey. Selamatkan. Bolehlah saiz dia. Ya, saiz tempoyak malam ni. Aku punya putus. Suasana dia guys. Tak nampak lah, gelap. Kamu flash kau boleh tak boleh? Strike ni tak ada rakam betul-betul. Suasana malam. Itu dia. Santai di posisi. Buat bawang. Tunjuk hasil dia ni. Ha? Ada rakaman-rakaman yang tak sempat tengok ni. Hasil kita seguni. Seguni hasil. Itu dia. Kita dah dapat 2 ekor. Malam ni terus ditempoyakkan. Aduh, pancing tadi putus. Dia bawa pergi rubber lah. Dia bawa pergi bawah kayu tu. Tak apa, kita try lagi. Dia bawa kat kayu sana. Habis. Tadi ada hasil. Pancing bunyi. Macam pekat. Oh, dia bawa dalam tu lah. Dia Ha? bawa dah ni. Dia bawa dah. Oh, ada. Dia bawa kayu tu. Tunggu dia keluar, tunggu dia keluar. Bawa dalam kayu lagi guys. Sampai tepi ni dah. Jauh. Tengok kayu sini. Sayang lah. Lepas? Tak lepas. Aku nak tunggu dia bawa lagi. Takkan dia nak keluar ke? Ini dia bawang kedua. Bawang kedua. Kenapa dia tak bunyi? Tak bunyi apa? Loceng tak apa bunyi. Kau ni kasih. Tunjuk dulu hasilnya. Baik mata ni. Lekat betul. Ambil balik dia punya udang. Oh, ini plastik kita seguni. Nampaknya 2 ekor je lah hasil kita. Kita pun nak berangkat. Esok kita repeat. Cari lubuk-lubuk padu lagi. Malam ni lebih kepada nak test. Tak ada persediaan sangat sebenarnya. Umpan pun kita bawa udang je, udang kopek dengan isi ayam. Sungai menarik. Sungai yang baik. Sampan. Kita gulung pancing dulu.
Kita berambus dulu. Dah cukup ni. Dah cukup minit nak buat video. Ada katai. Okey, kita keluar dulu di tempat ni. Depan ni sungai dia. Tempat baik. Nanti kita repeat. So kita repeat lah. Esok kita repeat. Hari ni intro je. Perkenalan dengan sungai-sungai ni. Okey, penunggu-penunggu sungai, tunggu kami esok. Ciao. Okey, tunjuk hasil kita. Berat lah. Tu dia bau sungai Rompin. Kita nak rasa bau sungai Rompin. Kita ambil besar-besar ni pun. Boleh makan dah saya ni. Padu. Siang. Jadikan dia tempoyak. Okay. Semoga kita Kejap lagi kita tengok apa jadi kejadian dia selepas ditempoyakkan. Kita buat video ni sampai ditempoyakkan lah ya. Okey. Okey. Kita punya patin tadi, patin pula baung tadi, kita akan tempoyakkan dia guys. Ya, siap lah. Siap dah. Senang je guys, tempoyak ni. Cepat makannya. Dah siap cuci nampak 2 ekor tadi. Padu. Tempoyak itu guys. Masuk terus. Pekat sikit. Boleh. Ambil air jap. Buat apa tu? Ambil air ni. Air dia ni. Ini apa bahan dia ni? Oh, tempoyak je. Dah tertumbuk dengan apa tu? Tempoyak kita ambil apa? Kunyit sikit. Isi kunyit. Kunyit hidup. Bawang, cili. Tak payah. Tak payah. Termasuk cili lah. Cili padi. Okey, kan kita tambah air lagi. Tapi kita tunggu je sampai siap. Serai tak ada. Ada serai sikit. Macam mana? So nanti lah kita tengok kejadian dia masa dah siap dia. Okay. Okay guys, masak tempoyak kita pun dah jadi nampaknya. Jadi dah untuk 2 orang makan. Bawang fresh terus dimasak. Kita jumpa lagi episod yang akan datang next. Ciao. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye. Assalamualaikum.